Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sidang penonton yang masih lagi bersama dengan channel seadanya. Antara pembukaan kepada naskah Kota Adam, Kota Cahaya, Kota Langka Suka, Tapak Tertua Manusia di Muka Bumi, Tapak Turunnya Adam dan Turunnya Bonda Hawa daripada suatu segi pentafsiran. Sebagai orang Melayu, pada pagi ini sejujurnya kita amat beruntung kerana di dalam naskah ini saya menyatakan dan telah meletakkan kembali kedudukannya bahasa Melayu sebagai antara bahasa tertua ataupun boleh diistilahkan sebagai bahasa Adam tadi. Jadi secara mudah dan ringkas, orang Melayu bila dihadapkan dengan perkataan langka, kita tak sepening pengkaji daripada negara luar ataupun barat ataupun bangsa lain, puak atau suku lain di dalam hendak memahami maksudnya kota langka. Mak Saleh kata kota cahaya, dia kata kota Adam. Tapi kenapa di dalam tamadun dan peradaban yang Melayu tadi kita namakan kota Adam tadi sebagai kota langka? Langka bermaksud tua, langka bermaksud melangkah. Indahnya menjadi Melayu pada pagi ini, perkataan langka ada dimensi kosmologi serta filosofi yang amat besar. Pola pemikiran anak-anak bangsa pada pagi ini, kalau kita katakan cerita dunia AI, dan dalam persekolahan Melayu yang ada grup Telegram yang telah dibuka sebelum bulan puasa, dan saya akan aktifkan balik pengumuman dan upgrade dia dalam minggu ni insya-Allah. Jadi kita kembali kepada minda Melayu atau artificial intelligence atau prosesor Melayu. Di sinilah kita dapati telah berlaku kehancuran kepada sebuah bangsa yang mewarisi yang dikatakan titisan darah keluarga Adam ataupun jalur Adam yang amat hampir ataupun langsung. Langka bagi orang Melayu, kalau kita meluaskan pandangan kita, kalau pagi ini kita susun kembali perkataan langka ini, apakah kefahaman orang Melayu bila disebut kota langka, iaitu kota Adam? Langka adalah yang paling tua. Bila orang Melayu faham dan kembali kepada pola pemikiran Melayu, kena cakap banyak lebar sikit lah, sebab di akhir zaman ni kita tidak berfikir seperti orang Melayu. Kita punya prosesor telah hang. Kita tidak duduk di dalam kedudukannya sebagai orang Melayu. Bila kita bawa perkataan langka tadi, yang tua, yang paling tua, jadi kita merujuk kepada awal kejadian, awal cerita, awal kisah. Di sebalik perkataan langka tadi, ianya juga membawa maksud langkah, selangkah atau the next step, detik yang berikutnya. Dia ibarat satu coding perkataan langka ini yang membuka suatu samudra ataupun dunia dan kosmos. Itu saya panggil kosmologi. Satu universe, satu gelanggang yang amat besar. Langka juga bermaksud awal pergerakan. Langka juga bermaksud melangkah, bergetar, bergerak. Ada point of event, ada timeline.
ada langkah, ada gerak, ada kehidupan. Jadi langkah juga merujuk pada awal kehidupan. Benda yang tidak bergerak mati. Dia tidak ada getaran, tidak ada gelombang. Dia tidak ada emitter, tidak ada medan, tidak ada graviti. Dia duduk diam. Maksudnya langkah bukanlah kota yang diam. Di sebalik titik bermulanya segala kehidupan tadi, dunia yang gelita tidak ada arti kehidupan. Jadi langkah juga bermaksud bagi orang Melayu cahaya. Ada cahaya, ada siang dan malam. Langkah juga merujuk kepada titik segala titik dan yang merangkumi segalanya. Bila mana orang Melayu pada pagi ini mampu mengubah pola pemikiran, terbuka hijab di dalam segi bahasa. Ada cahaya, ada siang malam, ada gerakan, ada tawaf, ada nukleus, ada atomik partikel, langkah. Dan dalam kita hendak melangkah, mestilah ada hala tuju. Awal dan akhir. Yang setiap yang awal ada akhir. Setiap yang bermula pasti berakhir. Sama ada dia balik dalam kitaran, dia akan kembali ke pangkal jalan. Bila tua, ada yang muda, ada yang kemudian. Jadi kita adalah yang baru. Siapakah yang paling tua? Bagaimanakah yang tua tadi? Pola pemikiran orang Melayu yang saya kenali di dalam jejak warisan, yang saya gelar sebagai permata manusia, permata segala permata. Jadi kita berbalik kepada langkah tadi. Di dalam perkataan langkah tadi, dia juga ada horizon, ada pandangan, ada protection, ada emitter, ada canopy, ada wifi. Ada yang pertama-tama yang mewujudkan dan yang pertama bergerak, maka dia menzahirkan medan magnet atau gravitational pull. Maka wujudlah di dalam dunia kuantum fizik ataupun sains yang paling berat. Medan yang titik awal pergerakan. Semua yang bergerak bermula di situ. Dan kemudiannya disusuli dengan gerakan-gerakan yang lain. Jadi perkataan langkah juga merujuk kepada titik segala titik. Maka pada pagi ini, di dalam sebahagian daripada kandungan naskah langkah suka, kota Adam, kota cahaya dalam kosmologi, filosofi dan dunia Melayu ni, kita dapati selain daripada kata kunci langkah, ianya juga terpalit dengan kata kunci saya. Dan yang mana saya telah keluarkan baru-baru ini, video pertama akan kupasan langkah dan langkah suka. Buah cempedak di luar pagar, ambil galah, tolong jolokkan. Saya budak, saya budak, saya budak baru belajar. Kalau salah, tolong tunjukkan. Di dalam perkataan langkah, ianya juga merujuk kepada tapak pengajian, pembelajaran dan the flow of understanding ataupun mendapat perintah ataupun kita mengikut alunan gelombang daripada tapak ayahanda dan bonda yang pertama. Daripada segi kuantum mekanik ataupun sains ataupun graviti, dia panggil ada titik tengah ataupun the center of creation. Ada titik di sebalik sekalian kejadian alam yang berpusar atau bertawaf. Titik segala titik. Langkah juga merujuk kepada the center of God ataupun ketuhanan tadi, the creator yang maha mencipta.
kota yang Maha Mencipta ataupun connecting the dot. Lantas, di pagi yang mulia, perkataan pagi, perkataan petang, malam, ibu alam, bila kita susun kembali bahasa-bahasa Melayu di dalam suatu susunan atau bahasa komputer dipanggil algoritma, ada sinteks, ada orang kata apa, parameter, ada algoritma, ada bahasa program, bahasa, dan dia juga ada matematik ataupun hukuman ataupun perkiraan yang memegang segala yang bergerak dan disusun di dalam suatu undang-undang atau hukum alam, dikatakan hukum alam. Di sebalik satu segi, kalau kita tidak mengenali kosong atau satu ataupun susunan, bagaimana hendak kita mengenali matematik ataupun campur tolak kira bahagi kewujudan alam pada ketika ini. Di dalam saya membicarakan naskah Langkah Suka tadi, insya-Allah akan saya selang-seli dengan dua frame lah. Ada wajah dan juga ada kandungan buku pada laptop dan PowerPoint tadi. Maka naskah tersebut bermula dengan yang dikatakan pengenalan atau pembuka cerita dalam dua bahagian. Kita pergi pada bahagian kedua. Bahagian kedua ni berat sikit dalam selingan pada pagi yang mulia ini. Kenapa ada pagi, ada mulia? Ini kadang bila kita kembali kepada kesopanan dan kesusilaan, seperti mana dalam rukun negara kepada negara kita ini, bahasa Melayu ada kesinambungan. Ada orang kata apa, ada tari, ada olahan, ada rentak, ada gurindam, ada lenggang-lenggok dia. Di sini wujudnya satu rahsia yang amat besar kepada jati diri, sahsiah dan juga yang dikatakan telah menjadikan anak-anak bangsa pada suatu masa dahulu insan yang sebenar-benar insan, anak-anak yang soleh, dan duduk di dalam gelanggang bersama dengan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka bagi yang sentiasa menonton channel seadanya di TikTok atau YouTube, saya juga telah keluarkan dan karang beberapa lagu yang menitik beratkan benarlah Dia yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Benarlah kasih dan sayang. Kerana apa? Di dalam kita bercerita, kita orang Melayu adalah yang menyatakan, yang mengamalkan. Orang Melayu menyatakan keislamannya. Di dalam agama, di dalam kitab, di dalam ketuhanan, mulakanlah segalanya. Bermulalah. Kita dah kenal yang tua, kita kena ada titik mula. Maka mulakanlah dengan menyebut bersama, memahami gelanggangnya kasih sayang yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, di dalam suatu kesinambungan dikurniakan, diberikan kasih sayang kepada ayah dan bonda pertama-tama, wujudnya keluarga. Keluarga Adam dan Hawa bermula dengan kasih dan sayang, cinta yang tulus, ikhlas dan suci murni, berbanding dengan apa yang terjadi pada malaikat yang ada iri hati, cemburu dan mengkasta. Kasta tercela. Ini berat sidang pada pagi ni, wahai sidang penonton.
kasta adalah sesuatu yang tidak disukai dan telah mencetuskan apa yang ada pada pagi. Kenapa kamu atau kenapa Yang Maha Mencipta memilih Adam yang disulam, yang bakal dipakaikan pakaian api, angin, air, tanah sebagai khalifah ataupun hendak diwariskan muka bumi dan keilmuan ataupun rahsia alam beralam ini? Engkau ciptakan dia dari pakaian, kau ciptakan auratnya Adam tadi daripada pakaian alam, api, angin, air dan tanah. Sedangkan aku engkau ciptakan daripada api ataupun lidah api ataupun cahaya yang amat terang. Aku lebih mulia daripada pakaiannya. Yang kita pakai ni pakaian api, angin, air, tanah. Ruhullah tadi dimasukkan kemudian setelah adanya barang tadi. Maka berlakulah perdebatan, adakah api, angin, air, tanah dan pakaian lembaga Adam ini ada di syurga? Di dalam beberapa segi pentafsiran. Tidaklah saya hendak berpolemik dan kembali ke dalam gelanggang perdebatan. Pokoknya adalah kasta. Siapa yang lebih mulia? Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Isu kasta, isu bangsawan, isu lebih mulia, kita ini semua adalah anak-anak Adam dan Hawa. Yang paling mulia di sisi aku, yang paling hampir pada aku adalah yang ikhlas kepada kedua orang tua dia. Yang ikhlas di dalam kewujudannya di muka bumi pada pagi. Lantas kita berbalik kepada perbezaan yang ketara. Walaupun Adam adalah yang pertama diciptakan, ini dalam konsep kosmologi keluarga Melayu, yang keluar daripada syurga. Dia paling sayang pada isteri dia dan isteri sayang pada suami. Bila lahirnya anak, tadi, cahaya mata pertama, seorang ayah akan berikan segalanya kepada anak tadi. Seorang ibu akan melihat anak tadi sebagai galang ganti dirinya. Ayah dan bunda sanggup mati, sanggup berkorban demi kelangsungan hidup. Cahaya mata tanda silaturahim dan kasih sayang di antara dua sosok tadi. Barang yang baru, anak kecil yang tidak ada kemampuan, yang perlu diberi, dibela, dibelai, diberi makan, ayah dan bunda sanggup berkorban, melepaskan kasta, melepaskan makamnya yang tinggi. Seorang puteri yang cantik dan comel sanggup membasuh najis pada anak, sanggup berubah menjadi yang dikatakan tukang cuci, bersihkan diri anak dia. Kasta dah tak ada. Dah merendahkan diri di dalam menyayangi sebahagian daripada diri dia dan sebahagian daripada diri pasangan dia. Maka Adam dan Hawa sanggup melepaskan kasta, tunduk, menjaga dan membela. Daripada jadi raja kat langit ke raja kat bumi, dia jadi pengembala dan pembela kepada anak dia. Isu kasta tak ada. Bagi yang masih berkasta, sama macam Iblis dengan Azazil, daripada satu segi seimbang di pagi yang mulia ini. Jadi keluarga lah sebenarnya tapak pembelajaran manusia dan warisan Adam dan Hawa di muka bumi. Dan bagi si ayah atau si ibu, anak yang pertama disayangi lebih daripada anak yang kedua. Kadang anak pertama jantan, anak kedua betina, yang ayah sayang anak perempuan lebih.
mak sayang, anak lelaki lebih. Dia masing-masing ada polariti. Jadi isu keluarga ini ada banyak hikmah. Dan kalau kita mampu perhalusi di pagi yang mulia ini akan hakikat keluarga Adam dan Hawa, dia ada ruang dan dimensi yang lebih besar. Dan di dalam semua yang zahir ke muka bumi, hampir semua yang ada yang duk berbunuh-bunuh ni, duk bergaduh ni, adalah suatu masa dahulu pangkat anak-anak yang tidak berdaya makan minum pun kena suap, yang tidak mengerti apa-apa. Tetapi bila mana mereka telah besar, nak jadi raja, nak jadi panglima, nak bunuh orang, nak menghancurkan, nak melompat setinggi langit, high higher than high, the sky is the limit, kata Mak Saleh. Maka hilanglah kedudukan dan makamnya wahai anak-anak Adam. Maka di pagi yang mulia ini sekali lagi, perhalusilah kedudukannya, makamnya, kasta yang telah terjadi di syurga pada satu masa dahulu. Dan kemudiannya berlakulah hasutan dan juga dengki dan khianat, dan wujudlah titik-titik hitam pada diri sang malaikat itu sendiri. Dan di pagi yang mulia ini, tiaplah sedang berlaku perang di muka bumi, sedang berlaku ranjau-meranjau. Telah kebanyakan manusia di muka bumi sudah lagi tidak memandang, apatah lagi bersama dengan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita bakal bersambung dalam babak berikutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagi yang berminat boleh mesej lah, PM untuk naskah yang telah keluar. Salam kasih sayang, salam perjuangan.